Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penerangan tentang program PRIDE. PRIDE bermaksud Pelaburan Rumah Impian Dana Equity. Program ini merupakan satu program berasaskan ilmu di mana kami menjemput tuan-tuan dan puan untuk menyertai sebagai ahli PRIDE secara percuma. Dan kami akan sediakan 4 modul ilmu yang mana modul ini akan menjadi pemangkin kepada kejayaan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Apakah ilmu itu? Modul pertama, kami akan sediakan modul tentang mendidik tuan-tuan dan puan untuk membuat dream board. Menzahirkan arah tuju kehidupan, ada jadual masa pencapaian dan juga apakah taktik dan strategi untuk mencapai sasaran yang telah dizahirkan. Itu pertama. Keduanya adalah tentang disiplin keuangan. Sangat penting untuk kita tahu cara untuk menjana pendapatan. Ada pendapatan aktif, ada pendapatan pasif. Dan juga penting untuk mengawal perbelanjaan supaya ada lebihan. Bila ada lebihan tu kena tahu peruntukan apakah kita nak buat untuk lebihan yang ada. Salah satunya adalah simpanan hari tua, simpanan kecemasan, perlindungan, beli harta dan jangan lupa untuk happy-happy. Dan kita juga akan pastikan tuan-tuan dan puan tahu cara untuk menambah harta. Salah antaranya adalah untuk membeli hartanah. Penting untuk kita pastikan rekod ataupun kredit skor kita dengan bank cantik supaya kita boleh membuat pembiayaan beli kereta, beli rumah dan juga mungkin untuk perniagaan. Kalau kita kacau di situ, tak dapat pembiayaan, susah kita nak kumpul harta. Itu modul kedua. Modul ketiga adalah tentang perancangan pewarisan. Apabila kita dah ada harta, sangat penting untuk kita buat perancangan supaya bila kita meninggal dunia, harta-harta tersebut dapat diturun milik dengan teratur kepada waris-waris kita dan harta tersebut dapat dikembangkan dan juga dipanjangkan manfaatnya. Dan modul keempat adalah mengajar cara untuk mendapat pendapatan tambahan. Second income, multiple income. Bukan hanya berharap pada income daripada kerjaya hakiki saja. Sangat penting. Dan sekarang di zaman moden, kita boleh menjana pendapatan menggunakan konsep digital referral. Jadi harapan kami melalui program ini kita dapat sama-sama mengukuhkan keuangan kita dan mencapai objektif yang kita telah nyatakan dalam report kita. Ini merupakan satu program khidmat masyarakat MyPusaka yang mana kami nak pastikan ramai orang mempunyai lebihan pendapatan. Bila dah ada lebihan pendapatan, kami juga akan pastikan mereka ini gunakan lebihan itu untuk memastikan mereka ada perlindungan takaful yang cukup, kemalangan, hayat, perubatan. Dan apabila mereka ada lebihan juga, kami akan pastikan ramai tahu cara untuk memiliki hartanah yang strategik, hartanah yang boleh berkembang nilai, hartanah yang boleh menjana pendapatan. Dan kami juga pastikan yang ada lebihan tu tak simpan saja. Boleh enjoy supaya kita ada kehidupan yang lebih ceria, lebih bermakna, yang mempunyai banyak memori indah dengan menggunakan duit lebihan yang ada. Dan bila dah ada nilai harta, maka buatlah perancangan supaya harta ini dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi sama-samalah kita cipta legasi 3 generasi. Okey, selain daripada ilmu yang kita sampaikan, PRIDE juga sediakan 9 jenis perkhidmatan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Sebagai ahli PRIDE, boleh rujuk secara digital, juga boleh langgan sendiri untuk manfaat diri sendiri. Apakah 9 perkhidmatan yang kita sediakan? Pertamanya, perkhidmatan untuk membuat dokumen pewarisan, untuk draft wasiat, hibah harta dan sebagainya. Jadi,
tuan-tuan boleh dapatkan perkhidmatan itu ataupun rujuk sesiapa saja yang memerlukan melalui pautan yang kita sediakan. Keduanya, sekiranya ada kes urus pusaka yang belum selesai di tuan-tuan dan puan ataupun rakan-rakan atau saudara mara, boleh rujuk kepada kami dan kami boleh bantu selesaikan. Dan kalau jumpa rakan-rakan penjawat awam yang ingin membeli rumah dan tak berapa faham tentang pembiayaan LPSA, boleh rujuk kepada kami boleh bantu pengiraan dan juga mencari hartanah yang sesuai supaya mereka dapat memiliki hartanah menggunakan pembiayaan LPSA yang disediakan oleh kerajaan. Begitu juga kalau yang ada rumah yang telah memiliki lebih daripada 10 tahun, kita juga boleh bantu untuk refinance supaya mereka dapat duit daripada nilai harta yang mereka ada. Duit tu boleh guna macam-macam, untuk perniagaan, untuk gunaan keluarga dan sebagainya. Dan begitu juga kalau mereka memerlukan pinjaman peribadi, boleh juga rujuk pada kami. Kami ada banyak sumber yang boleh bantu untuk dapatkan pinjaman peribadi. Okey. Ini banyak ramai orang tak tahu. Kepada mereka-mereka yang kerja swasta yang mencarung kepada K2SP, ada peluang untuk melanggan skim takaful hayat menggunakan akaun 2 K2SP. Tak perlu keluar poket, kita boleh langgan dan setiap tahun tak perlu risau, kita akan dapat perlindungan sebab yuran perlindungan itu diambil daripada akaun 2 kita. Jadi sesiapa yang pencarung K2SP boleh rujuk kepada kami boleh bantu supaya mereka ada perlindungan yang tidak membebankan keuangan mereka. Kepada penjawat awam, kita juga ada skim medical card yang sangat berpatutan harganya. Sebab itu skim kelompok yang besar yang mana penjawat awam boleh langgan dan membuat pembayaran melalui potongan biro angkasa. Begitu juga untuk takaful hayat, kita juga ada skim takaful hayat QPAC, skim kelompok yang juga harga berpautan dan dia juga ada simpanan yang boleh dikeluarkan apabila kita telah tamat tempoh perlindungan. Okey. Boleh rujuk pada kami. Dan last sekali, untuk mereka yang ingin menjana pendapatan tambahan menggunakan handphone mereka, bolehlah menggunakan ataupun menjadi pengguna SIM Tun Wow. SIM Tun Wow ini adalah satu perkhidmatan telefon SIM yang mempunyai pelbagai manfaat, antaranya adalah memberi perlindungan dan juga boleh menjana pendapatan. Jadi, tuan-tuan dan puan boleh rujuk orang ramai, kawan-kawan, saudara mara kepada khidmat bantuan Pride. Kalau mereka melanggan, tuan-tuan dan puan akan dapat yuran duduk. Ini salah satu cara mudah untuk dapatkan income tepi dengan menggunakan digital referral dan kami menyediakan semua ekosistem dan juga pautan yang diperlukan. Okey. Untuk mencapai potensi maksima, digital referral ini kami bekerjasama dengan satu rakan strategik supaya lebih mantap. Rakan strategik kami adalah Tun Wow, skim telefon ataupun SIM telefon untuk dapatkan data yang powered by Celcom Digi. Jadi rangkaiannya sangat luas, paling luas di Malaysia dan disokong oleh satu ekosistem yang dinamakan bijakduit.com. Supaya apa? Supaya dengan gabungan ini kita dapat mewujudkan ahli-ahli yang ada arah tuju kehidupan yang jelas. Ada pendapatan pasif yang tinggi dan berterusan. Mereka juga telah dididik untuk ada disiplin keuangan. Mereka juga gunakan wang lebihan itu menyediakan perlindungan takaful yang cukup untuk diri mereka. Kemalangan, hayat dan juga perubatan. Dan dengan pendapatan pasif ini mereka dapat mampu untuk kumpul hartanah yang pelbagai dan juga boleh menjana pendapatan. Dan mereka juga telah diberi kefahaman untuk membuat perancangan perluasan yang teratur. Jadi inilah asas kita
Bila ramai yang ada pendapatan pasif ini, maka lebih mudahlah kita semua dapat mencapai objektif perat. Apa itu? Untuk ada hartanah, pelaburan rumah impian, dana equity. Okey, kenapa Tuan Wang? Bila kita bezakan apa yang ditawarkan oleh Tuan Wang dengan SIM-SIM daripada telco lain, jauh beza. Contoh, ini satu package yang ada dalam Tuan Wang, package B. Bayar RM60 dapat 500 GB. Okey. Dan juga secara automatik dapat percuma perlindungan takaful kemalangan 50,000. Dapat perlindungan hayat 4,000. Bila bayar bil bulanan dapat rebate 5%. Bila ajak kawan-kawan join boleh dapat sehingga RM50. Dan kalau betul caranya menggunakan konsep digital referral boleh mencapai pendapatan melebihi RM8,000 setiap bulan. Jadi, Tuan Wang, ini mudah sebab apa? Ada 36 juta pengguna handphone di seluruh Malaysia. Semua mereka ini membayar bil bulanan setiap bulan. Jarang orang miss bayar bulanan sebab mereka nak data. Okey. Dan apa yang ditawarkan oleh Tuan sangat menarik dan boleh digunakan rujuk secara digital, tak perlu pun jumpa orang, tak perlu simpan barang. Okey. Kadar penerimaan tinggi daripada pengalaman dan terbukti boleh menjana pendapatan yang besar dan senang untuk capai objektif pride. Apa objektif pride yang kita sebut tadi? Ada passive income yang besar dan berterusan, ada lebihan tunai setiap bulan, mampu untuk langgan perlindungan takaful yang mencukupi, mampu untuk beli hartanah yang boleh menjana pendapatan, mampu untuk sediakan perancangan pewarisan dan juga mampu ada simpanan hari tua. Jadi, sangat penting. Bila kita dah ada pendapatan pasif ini, mudah untuk capai objektif pride. Ada hartanah, lebih bersatu dan boleh menjana pendapatan. Okey. Tentang ekosistem, okey. Tuan Wang memang dah bagus tetapi disokong oleh satu ekosistem digital yang dibangunkan oleh Hafiz Arif yang merupakan salah seorang usahawan Tuan Wang bermula daripada 2014 lagi. Jadi dia tengok industri ini, dia macam mana nak gunakan dengan teknologi terkini dan dia dapat membina satu ekosistem yang lengkap, mudah untuk bantu orang memahami konsep itu dan untuk bantu untuk mengembangkan rangkaian setiap ahli Tuan Wang. Jadi, saya kasih contoh. Okey. Apakah manfaat sebagai pengguna SIM Tuan Wang? Saya kasih contoh berdasarkan satu package dinamakan package BIS. Daftar permulaan RM128. Termasuk data 500 GB yang sah 30 hari. Kemudian bulan seterusnya bayarlah RM60 untuk dapat data 500 GB setiap bulan. Okey. Selain dapat data, tuan-tuan dan puan-puan juga akan dapat perlindungan takaful kemalangan 50,000, perlindungan hayat 4,000. Dan apabila kita bayar setiap bulan, kita dapat cash rebate 5%, dapat data plan sah 30 hari. Okey, dah bagus. As is juga cantik. Tetapi bila kita dapat satu platform yang bagus, contoh kita akan cuba wawarkan pada rakan-rakan kita. Kalau kita ajak kawan kita, okey, kita akan dapat iuran rujuk antara 5 hingga RM50. Bergantung kepada package yang mereka langgan. Okey. Dan bila mereka dah langgan, mereka dah jadi ahli Tuan Wang, mereka bayar bil bulan-bulan, kita dapat 10% setiap kali mereka bayar. Best kan? Yang kawan kita tadi yang ke arah satu, dia nampak macam kita pun dapat income bagus, dia pun sure lah nak ajak kawan-kawan dia. Dia ajakkan kawan. Dia juga dapat iuran rujuk antara 5 hingga RM50. Okay. Contoh kalau dia ajak seorang tu ambil package B, dia dapat RM50. Banyak tu. Okay. Dan ahli yang di arah 2 tu, kalau dia bayar bil bulan-bulan, memang dia kena bayar bil bulan-bulan, kita dapat 3% daripada bayaran dia. Yang arah 2 tu pun seronok tengok kita.
Dia pun ajak kawan dia. Yang aras 2 juga dapat yuran rujuk antara 5 hingga RM50. Dan apabila ahli aras 3 ini membayar bil bulanan mereka, kita akan dapat, tuan-tuan akan dapat 13% daripada bayaran bil bulanan mereka. Ini satu ekosistem yang sangat baik, yang mana ia akan menjamin pendapatan berterusan. Dan kita akan ada pendapatan pasif yang boleh memudahkan kita mencapai objektif price. Ada package lain yang lebih rendah, light dan juga pro. Yang penting, program ini kita buat sekali tapi boleh dapat berkali-kali dan jumlah pendapatannya akan meningkat setiap bulan. Inilah ekosistem yang disediakan. Pertama, bila kita dah jadi ahli, kita hanya perlu mengajak kawan-kawan kita untuk hadir ke webinar. Webinar ni ada setiap hari, 2 kali sehari, pukul 3 petang dan pukul 9. Sangat senang. Ajak saja mereka hadir. Jadi, kita ajakkan kawan kita secara direct market approach boleh, ataupun melalui media sosial, kita buat event ataupun kita buat iklan untuk mereka masuk. Kita tak perlu cakap, ajak mereka masuk saja. Bila mereka hadir, mereka akan diberitahu tentang kebaikan manfaat menjadi ahli Turnwow dan mereka juga akan akhirnya beli SIM secara online. Kita tak perlu simpan barang. Dia boleh beli sendiri. Dan dia akan nampak manfaat untuk pindah daripada SIM asal mereka kepada Turnwow. Okey. Dan mereka nampak walaupun guna saja dah untung, tetapi kalau rujuk lagilah untung. Jadi bila mereka dah terima SIM, dah beli SIM, SIM ada harga RM10, Lite ataupun RM49 untuk Pro ataupun RM128 untuk Biz. Mereka boleh pilih yang mana satu. Bila dah sampai, mereka boleh aktifkan SIM itu sendiri sebab ada videonya. Okey? Tak susah untuk kita untuk ada rangkaian besar sebab semua proses ini berlaku secara automatik dan mempunyai bantuan secara digital. Okey. Lepas kita dah jadi ahli ataupun tuan-tuan dah jadi ahli, akan dijemput untuk ke webinar Kickstart Training supaya kita faham apakah kebaikannya, cara untuk membuat auto payment, tak perlu beli pin di kedai, okey. Cara untuk beli SIM, cara untuk daftar SIM, cara untuk upgrade SIM dan sebagainya. Okey. Dan kalau kita berminat, kalau nak pakai saja pun sudah untung, sudah berbaloi, tetapi kalau kita berminat untuk jana pendapatan, kita boleh attend VIP training. Tapi untuk attend VIP training, kita kena beli 5 SIM. Itu dia syarat lah. Now, jadi bila dah cukup syarat, kita akan sampai ke VIP training di mana kita akan diajar cara untuk memasarkannya dan juga akan dapat landing page pribadi untuk kita rujuk orang datang ke webinar. Jadi modal mula kalau package base hanyalah RM198. Okey. Di mana SIM plus post dan juga SIM 5 SIM itu campur-campur tak sampai RM200. Itu saja. Lepas tu kita akan mula dapat pendapatan yang berterusan. Okey. Contoh, kalau hari-hari kongsi webinar atau ajak orang ke webinar, insya-Allah akan ada kejayaan yang besar sebab ianya disokong oleh ekosistem yang sangat efektif. Okey, contoh kalau dapat ajak 100 orang dalam masa 3 bulan ke setahun ke, kita ada potensi untuk mencapai pendapatan bulanan RM21,000. Okey, bila kita dah capai itu, maka cukuplah sara hidup kita, boleh bantu ibu bapa, boleh mula kumpul hartanah, ada takaful kemalangan yang tinggi, ada takaful hayat yang tinggi, ada kad perubatan yang hadnya tinggi, ada perancangan legasi yang lengkap sebab kita mampu, dan boleh gembirakan diri dan keluarga sebab kita ada lebihan. Dan inilah cara mudah untuk capai objektif.
inilah apa landing page yang diberi apabila kita dah tamat menjalani latihan ekosistem tadi. Yang mana semua ahli akan diberi landing page untuk beri penerangan ringkas kepada sesiapa yang berminat dan untuk ajak mereka ke webinar. Okey, mereka boleh daftar di sini. Dalam landing page ini juga ada cerita-cerita tentang salah satunya cerita-cerita benar orang yang telah menjana pendapatan tinggi dan berterusan. Dan akhirnya mereka daftar. Okey, di mana bila mereka daftar, ianya akan direkod di bawah sesiapa yang menunjuk itu. Okey. Jadi apabila mereka masuk, mereka di bawah rangkaian kita. Bila mereka beli SIM, kita dapat yuran rujuk. Bila mereka bayar bil, kita dapat komisen. Okey. Ramai yang telah capai 20 direct recruit setiap bulan. Tak ada masalah. Sebab apa? Ada ekosistem yang ada juga yang dapat 100 direct recruit dalam masa 6 bulan. Ataupun sebulan pun ada. Contohnya ni. Bulan pertama, bulan Julai, ada orang dapat 100 orang yang dapat rekrut masuk jadi ahli. Jadi ramai yang berjaya daftarkan ahli yang walaupun dalam masa sebulan. Jadi boleh capai 100 orang dalam masa sebulan, tapi kalau slow 10 orang sebulan pun boleh dalam masa 10 bulan boleh dapat 100. Bila dapat 100, ada potensi untuk dapat pendapatan 15-20 ribu ke atas. Okey. Ini contoh pendapatan meningkat setiap bulan kerana rangkaian berkembang. Daripada 2,000 naik ke 3,000, 4,000 dan akhirnya RM6,000 sebulan dalam masa 6 bulan saja. Sebab apa? Rangkaian berkembang. Berkembang sebab dijana oleh ekosistem buatduit.com yang sangat-sangat efektif. Okey. Tak mustahil untuk dapat pendapatan yang tinggi. Contoh ini kisah benar. Dapat RM20,000, RM26.70. Sebab dia ada rangkaian yang besar. Dia tak payah buat kerja pun, orang tu boleh, rangkaian ni boleh beli, bayar bil di mana-mana saja, tapi dia tetap dapat komisen. Dan apabila mereka rujuk kepada orang untuk sertai, dia pun tak payah ajar, orang itu akan attend webinar, attend kickstart dan sebagainya, dan akhirnya mereka berkembang. Dan siapa yang rujuk tu akan dapat pendapatan meningkat. Inilah kebaikan digital referral. Dan bila disokong oleh ekosistem yang lengkap, ia akan menjadi satu kejayaan yang mudah untuk dicapai. Okey, contoh, kalau promote santai-santai pun, orang naik pencen pun boleh berjaya dapat 8,400 sebulan. Pelajar universiti pun boleh buat santai-santai, hanya merujuk 28 orang boleh dapat sehingga 5,800 sebulan. Jadi cukup untuk sara hidup di universiti, ada tabungan meningkat, dapat bantu ibu bapa, ada takar perkemalangan yang tinggi, boleh dapatkan medical card yang tinggi had, bakal pemilik harta sebab bila keluar nanti dia ada duit dan kefahaman untuk membeli hartanah. Dan ada perancangan legasi, bila dah tua nanti dia akan buat dah. Sebab dia dah dididik daripada awal. Maka tercapailah objektif pride. Kalau orang yang terang susah pun, ada berbagai bebanan keuangan, ada hutang banyak pun boleh join masuk untuk capai income pasif yang tinggi. Jadi cukuplah untuk sara hidup keluarga, dapat selesaikan hutang lama, mampu bilik hartanah dan sebagainya. Capai objektif pride. Budak sekolah pun boleh, tapi budak sekolah tak dapatlah PA dan juga penengah hayat sampai umur 18 baru dapat. Tapi boleh dapat. Jadi kita boleh suruh anak-anak kita juga mencuburi bidang ini supaya mereka juga dapat kumpul pendapatan yang berterusan. Jadi perbezaan niaga fizikal ni dengan buat wang sangat besar. Kita boleh santai-santai, boleh dapat pendapatan yang berterusan. Jadi semua orang boleh buat. Pemilik kedai makan boleh buat. Sebab apa? Setiap meja itu boleh jadi penjana pendapatan. Kita letak iklan. Pemandu Grab pun boleh. Sambil bantu Grab, letak iklan dekat seat belakang kita. Okey. Bulangan OKU yang ada masalah untuk bergerak sebagainya pun boleh dapat pendapatan sebab mereka boleh menggunakan handphone. Okey. Jadi kalau ada kawan yang OKU boleh rujuk pada kami untuk daftar.
Mana tahu ia menjadi punca pendapatan untuk mereka. Suri rumah yang duduk kat rumah, ya. Boleh juga sambil-sambil ada masa tu 30 minit sehari pun cukup untuk menjadi digital referral. Usahawan, mereka yang ada masalah untuk keluar, contohnya anak kecil, single mother, boleh buat, jadi boleh dapat pendapatan. Usahawan, dua kali usahawan, yang ada kerja tetap, ah, yang sedang mencari pekerjaan pun boleh. Pelajar universiti dan kolej pun boleh. Pelajar sekolah menengah pun boleh. Pesara pun boleh. Jadi yang penting ini boleh membantu mencapai objektif. Right. Okey. Jadi at the end of the day, semua akan dapat 4 ilmu asas yang sangat penting untuk menjadi pemangkin kejayaan kehidupan kita. Okey. Jadi jangan lupa bila dah jadi ahli, kongsilah 9 jenis perkhidmatan yang boleh bermanfaat pada masyarakat. Selain daripada income daripada turun, kita juga boleh dapat pendapatan daripada yuran rujuk bila kita rujuk perkhidmatan-perkhidmatan yang ada. Okey. Mulakan langkah dengan mendaftar sebagai ahli pride dan juga mendaftar sebagai ahli tunggal. Berpindah daripada telco yang ada sekarang, berpindah kepada telco Tengwau, dan insyaAllah tuan-tuan akan dapat kefahaman tentang kaedah untuk berjaya dalam kehidupan dan juga ada pendapatan pasif yang berterusan dan meningkat. Okey, so, inilah yang kita harapkan untuk sama-sama capai. Okey, jangan lupa mulakan langkah anda dengan mendaftar sebagai ahli pride dan juga berpindah kepada SIM Tengau. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.